Kau nak pergi mana? Perlu ke kau tahu? Hari cuti macam ni semua orang duduk rumah. Yang kau nak keluar ni kenapa? Dan also rumah ni ada peraturan. Sebab semua orang dekat rumah ni lah aku nak keluar. Kau nak pergi mana? Kenapa? Kau dah risau pada aku sebagai isteri. Aku pergi rumah Teha malam ni. Aku tidur situ. Allah Muhammad. Jom pergi jumpa Nanti Aira. Aira. Mana Aira ni? Syarif, Nah, saya belikan barang untuk awak. kenapa? Saya ingat awak tidur sini malam ni. Memanglah, tapi saya tak minta pun awak beli semua ni. Orchid pun berpakat dengan Abah ya. Kenapa sesat-sesat nak beli untuk aunty? Tak susah pun kan? Okey. Ni malam ni kalau awak lapar, tak payah keluar dah. Masak je. Kenapa awak beli semua ni? Saya tak perlulah. Lagipun esok pagi-pagi saya nak balik dah. Ni Tia tak ikut awak balik sekali ke? Kau dah lama tak jumpa dia? Saya dah lama lost contact dengan dia. Oh. Ni malam nanti awak tak takut ke tidur sorang-sorang ni? Kenapa? Ada hantu? Orchid nak teman aunty malam ni. Nak ke? Nak? Awak jangan. Budak ni dah lah kurang kasih sayang ibu. Kalau dia suka awak macam mana? Saya tak tahu. Saya tak kisah. Yang disiksa cinta, sakit tak terkata, bagaikan dipana pisah yang kau cipta. Ku tanggung semua, berartikah cinta kita? Apakah masih Ada apa yang nak jumpa I? Apa yang urgent sangat? Jas, I sedia nak jadi isteri kedua you. I akan keluar dari rumah tu. I sanggup tinggalkan papa I supaya dia tak ada apa-apa kena-mengena dah dengan I. Cakap apa ni? I tahu you masih ada hati kat I. Sebab tu, bila I nak pulangkan cincin ni, suruh I simpan je. You tak bahagia pun dengan Dira kan? Ana, please. Antara kita ni dah tak ada apa-apa, okay? Tak, I faham. You masih marah dekat papa I. Sebab tu I sanggup lari daripada dia dan jadi isteri you. I tahu perangai buruk Dira lagi teruk daripada I. Tapi family you boleh je terima dia. Tak mungkin mama dengan papa you tak boleh terima I. So, I janji I akan berubah. Roy pun dah tak kerja dengan I, so you tak perlu cemburu lagi. Ana, sudahlah. Tak payah buang masa you. I yakin banyak lagi lelaki lain dekat luar sana yang baik untuk you. Tapi I cuma nak you. You tahu I dah ada Dira kan? Dira yang lama I jadi madu dia. You buat apa kat sini dengan dia? Panjang umur you. Ijaz, you tanyalah dia. You buat apa kat sini? Kenapa? Itu kejut sebab you kata jumpa dengan Ash you. Kira, you bagi tahu Ijaz.
yang you dah lama I jadi second one. Dia tak percaya. Bila masa? You ni terlalu delusional. Apa you cakap? Apa masalah you buat macam tu tadi? Kita balik. Tak nak. Aku ikut Deha balik. Kau tayar ke? Aku akan bawa dia balik. Lain kali kau jumpa dia. Balik. Kenapa kau tak keluar makan? Tak lapar ke? Kalau ya pun kau marah kat aku, tak payahlah sampai seksa diri tak makan. Tak kenyang hadapan kau. Makan. Aku tak nak nanti masa aku tengah tidur, kau kacau aku, kau cakap kau lapar. Makan. Mata kata kau nak makan ni. Jadi kau hargailah apa yang dia masak. Kau senang nak dapat itik. Makan. Aku makan sebab orang gaji kau. Bukan sebab aku suruh. Belum. Penting kau makan.